Assalamualaikum semua, apa khabar? Selamat datang lagi sama channel. Sekarang buat video ni on the go sekarang. Sebab kadang nak buat video dekat rumah tu ada rasa malas. Buat on the go lah. Pasal game hari tu Liverpool dengan Arsenal tu. Entahlah, Liverpool ni sejak dia menang menang ni APL ni, macam tak ada mood sangat. Tak ada macam nak menang. Tak tahulah aku, sebab kalau tengok game tu dengan leading 2-0, lepas tu second half tu Arsenal boleh kejar. Mungkin dah slow game ke apa, tak tahulah. Sebab biasanya game-game macam ni dia lebih kepada pre-season lah. Tapi aku faham kalau Liverpool tak bersungguh pun. Cuma bagi aku, why not kita target juga point tinggi ke, 91 ke. Itu boleh dapat 94. Tapi sebab kalah dengan Chelsea, kalah dengan Arsenal, boleh dapat dalam 89. Cuma itulah, mungkin slot pun tak begitu suruh lah player-player dia supaya tekan kuat-kuat ke, main bersungguh lagi ke. Macam kita dah menang biarlah. Cuma sekarang ni nak tengok Bradley boleh tak main. Bradley boleh main. Trent Arnold hari tu sub, masuk sebagai player sub lah. Second half, masuk second half tu kena bu pula dah. Bagi aku tak profesional lah. Fan-fan tak perlu macam tu. Sebab dia player kita, main dengan kita, lepas tu kau bu pula. Sedih lah member tu. Dia makan gaji, player ni dia makan gaji. Dia nak cari, dia nak develop career dia. Tu suka hati dia. Macam aku, kalau aku kerja dengan company biasa, aku nak kerja dengan company yang bagus suatu hari nanti. Bukan bermaksud company tu dia tak bagus. Liverpool sekarang, adakah dia company yang tak bagus? Bukan. Kalau kita nisbah kepada pekerjaan biasa lah, kita kan kerja semua ni kan. Maknanya kau duduk di company ni, biasalah orang akan target Petronas, orang target kerja di Toyota kan. Biasa tu benda-benda macam tu. Tapi bila bola ni, kalau Van Dijk cakap tiada kelab yang better daripada yang dia ada sekarang. Tu Van Dijk cakap. Tapi kalau fan nak bu Trent Arnold sebab dia nak belah, bagi aku tu jenis yang tak sekolah atau apa tu. Kalau yang cerdik dia tak kabu. Dia player jadi tengah main tu, atas padan dia tengah main, tengah kejar bola, kau pergi bu dia. Bagi aku benda tu salah lah. Benda tu salah. Tidak patut berlaku. Lepas tu yang lain tu, selain daripada yang tu, Salah hari tu, Salah bagus hari tu. Dia tak tamat langsung. Tak tamat langsung pula. Jadi hal jugalah, sebab mungkin dia ada chances yang lebih better, tapi dia pas. Dia pas. Jadi baguslah. Benda tu bagus. Tapi Salah ni dia pun dah sekarang 27 gol ke 28 gol kan sekarang. Player lain nak kejar pun aku rasa macam susah dah kot. Tapi baguslah kalau dia boleh maintain macam ni, dia tak tamat. Bagi aku bagus. Tapi itulah, tak apalah. Game tu seri tu, yelah bila kau dah champ 4 game lagi, jadi setiap game yang lepas tu macam kau jadi training je. Macam tu. Tapi Arsenal still ada target. Arsenal seri bagi dia besar, keputusan tu besar, sebab dia masih kejar CL. Dan for your information lah, kedudukan Arsenal belum confirm lagi CN. So kalau dia bersungguh lagi, itulah. Forest sudah confirm main di Europe. Forest sebab nombor 6 tu dah tak ada orang boleh kejar. Nombor 6 ke 7 dah tak boleh kejar dah. Nombor 7 dah tak boleh kejar dah. Brighton dah tak boleh kejar. Maknanya yang bawah-bawah tu dah tak boleh kejar dah. Jadi Forest sudah ni confirm. Yang lain tu duduk berebut CL lah. Okay. Jadi sekarang ni City, Newcastle semua tu masih ada chance semua.
Okay. Bagi aku itulah, aku sedih yang tu je. Aku tengok fan Liverpool, sebab fan Liverpool ni dia terkenal dengan fan yang sayang kelab, okay, sayang player. Setiap player tu macam dah ada lagu semua. Tapi bila kau buat macam tu, bagi aku tidak sekolah lah. Level kau level yang tidak sekolah. Dekat Malaysia aku tak sure lah sejauh mana orang marah. Bagi aku biasa je. Macam Suarez keluar, Torres keluar. Sebab orang marah mungkin sebab dia orang Liverpool. Dia orang, contohnya kalau Kelantan, orang Kuala Kerai. Lepas tu kau nak belah kan, kau nak belah ke kelab lain. Jadi orang pun macam, oh, kau main dengan Kuala Kerai, main dengan Kelantan lah, main dengan Kelantan. Lepas tu Kuala Kerai kan. Lepas tu tiba nak pergi main dengan apa, Singapura contoh. Ada setengah orang dia tak apa suka kok benda-benda macam tu. Tapi dia cari makan, dia makan gaji. Jadi aku duduk rasa benda tu tidak perlu langsung. Orang lain aku tak sure, tapi sebenarnya memang tak boleh macam tu. Kesian lah. Aku tengok dia, muka dia pun nanya, aku tengok sian. Biarlah dia happy dengan hidup dia. Kita pun suka kalau player happy, apa semua suka kan, macam tu. So janganlah kutuk player sendiri, as long as dia player kita. Dan kalau bekas player pun jangan duduk kutuk-kutuk sangat. Cuma macam kes Owen tu, bagi aku nak marah agak. Okay, buat Owen ni dia pergi ke MU kalau dia tak pergi ke MU, aku rasa orang boleh terima Owen. Kalau tak, aku dah jadi legend lah. Trend dia boleh tengok juga player lama yang mana yang pergi ke Real Madrid, okay? Owen, McManaman. Bagi aku biasa je sebenarnya, tak ada yang gempak sangat pun. Dan fan Liverpool ni dia dah ada ikon yang dia orang buat contoh. Contohnya Gerrard Gerrard, Ria nak Chelsea nak, Ria dengan Gerrard Ria dengan Chelsea nak tu masa Chelsea power, masa Ria nak cakap power ke tak masa tu power lah, power juga. Dan kenapa Gerrard boleh cakap no? Itu je yang orang marah tu sebenarnya. Gerrard boleh, kenapa kau tak boleh? Tapi biarlah, bagi aku benda tu ialah sendiri-sendiri. Macam tu So bagi aku tak ada apa. Tinggal dua lagi, Brighton dengan Palace. So aku sangat-sangat looking forward game lawan Palace tu. Bukan nak tengok result, sebab nak tengok Van Dijk angkat piala. Itu je Dan semua fan Liverpool, aku duk rasa dia orang tunggu saat-saat tu lah. Aku duk tunggu yang tu lah. Sebab game-game ni macam aku tengok live pun tak tengok. Yelah, kita tengok sebab sokong kelab, itu je. Tapi dari segi passion, sebelum menang Liga tu rasa lain tau. Tapi bila dah menang ni dia rasa tawar sikit lah. Macam tu So kita jumpa lagi lah bosku pada waktu lain. Okay, pada waktu lain channel yang sama. Okay, bye bye, see you.